aku dah penat buat video ni tau. Okay guys, hari ni aku nak share beberapa spek. Ada beberapa jenis spek untuk mereka yang dah pakai spek. Okay, yang spek yang pertama, dia kepit-kepit je. Macam mana nak pakai? Dia ada banyak design, tapi design ni aku rasa yang paling okay lah. Nampak tak? Dia clip je, just clip je macam ni. Nak buka senang je, tak payah nak cabut. Slide macam tu je. Kau boleh tengok macam biasa. Nak guna, zap, tutup je. Kalau korang pakai helmet, bila kita tutup, dia automatik dia akan tutup sekali. Yang kedua, kalau aku ride ke, aku pergi jogging ke, yang ni memang biasa aku pakai. Dia overframe. Yang ni yang kita nak untuk mereka yang dah pakai spek. Kalau yang jadi semacam ni, kita just masuk je. Nampak tak? Dia cantik juga. Nampak lawa tu. Untuk yang suka jogging ataupun yang nak buat aktiviti-aktiviti outdoor lah, aku suggest pakai yang ni. Yang ni lebih kepada sporty lah. Nak pakai pun macam biasa juga. Kerana untuk sport-sport ni dia agak mencekam sikit. Jadi memang sangat best lah. Dia bagus dari segi dia pegang kita punya kepala kita, memang tak mudah jatuh lah. Yang satu lagi sama juga, cuma dia punya warna putih. Okey tak? Lawa ke? Nak pakai dalam kereta, nak pakai jalan-jalan biasa dekat tepi pantai ke, untuk elak daripada mata kita, daripada silau lah. Ataupun nak bergaya, untuk mereka yang dah pakai spek macam aku ni, tak ada alasan untuk tak pakai spek hitam. Jadi semua spek yang aku dah tunjukkan dalam video ni ada dekat dalam beg kuning.